Sihat tak? Sihat. Tahu tak ni kita nak buat apa? Tak tahu. Hari ni kita nak buat pemikiran logik, iaitu anggota badan haiwan. Yeay. Adik-adik pernah tengok tak haiwan ni dekat mana? Pernah. Mana? Dekat zoo. Dekat TV. Ya, betul. Haiwan ini harimau. Oh. Sekarang cikgu akan terangkan fungsi anggota badan haiwan. Telinga. Telinga untuk mendengar. Mata untuk Melihat. ya, betul. Mulut untuk makan. Ya. Kaki untuk Jalan. kuku untuk Bercakap. ya, betul. Sekarang cikgu akan ajarkan macam mana nak eja. Theater, Theater. L-I-V, L-I-V. N-G-A ngak, N-G-A ngak. telinga, Telinga. mata. Mata. M-E-M-A, Ema. Theater, Theater. mata. Mata. M-U-M-U, M-U-M-U. L-U-T lut, L-U-T. mulut. Mulut. Adik-adik sekarang tahu kan macam mana? Tahu. Sekarang adik-adik kena labelkan anggota badan. Okay, adik-adik sekarang labelkan. Macam ni ke cikgu? Salah Fatia, yang ni untuk, yang ni apa? Yang ni mulut. Oh. Yang ni pula apa cikgu? Yang ni badan Asina, yang ni untuk ni. Oh. Ya, betul. Cikgu? Ya, betul. Oh cikgu betul ke? Salah, yang ni untuk kuku. Ni untuk salah, ni kaki. Nak. Dekat. Terima kasih cikgu. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Asina, mulut untuk apa? Makan. Ya, betul.